Aku selalu rasa laut itu macam kawan lama yang tahu bila nak diam je. Nama aku Aisyah, tinggal di atas bukit kecil di Kuala Terengganu, dalam sebuah loteng kecil yang tingkapnya menghadap ke Laut Cina Selatan. Pagi-pagi, cahaya matahari masuk macam reben nipis, berpusing-pusing mengelilingi buku lari aku semasa aku pakai baju kurung warna krem, labuh sampai lutut, dengan butang kecil macam mutiara halus. Aku sarungkan gelang kaki perak yang ada cengkiran laut kecil, dan selipar kulit lembut yang tali dia kemas je. Rambut aku bau chamomile dan garam laut, macam baru balik mandi laut. Dalam beg tangan, selalu ada buku, tuala kecil, dan sedikit gincu merah jambu lembut yang orang lain tak perasan, tapi aku suka tengok dalam cermin. Setiap Sabtu, aku turun tangga batu ke pantai Batu Buruk. Pasirnya hangat dan lembut, angin pula suka main-main sesuka hati dia. Dari awal musim panas, aku selalu nampak dia kat situ. Nama dia Faizal. Dia pasang payung dan susun kerusi pantai dengan tenang, macam orang yang dah biasa angkat barang berat tapi tak pernah tergesa-gesa. Tangan dia kasar dan pendik, kena panas matahari banyak sangat. Tangan yang sama yang hulur kerusi untuk aku duduk, sambil ucap, "Selamat pagi, Cik Aisyah," dengan suara lembut macam ombak yang bergulung perlahan. Mula-mula, perbualan kami singkat je, macam bayang-bayang tengah hari. Laut hari ni nampak merajuk sikit, aku cakap. Faizal senyum, dia memang suka buat perangai. Lepas tu, masa mula-mula kami duduk lama sikit, dia dah tahu aku suka duduk menghadap ombak, payung dia letak sikit ke belakang, bagi ruang untuk kaki aku yang tak berkasut sentuh pasir. Kadang-kadang, benda kecil buat gambar yang cantik buku lari aku yang sedikit terbenam pasir, kuku kaki aku cap merah menyala, pandangan dia yang lama sikit dari biasa. Satu petang, langit macam buah mangga, merah jambu campur oren lembut. Faizal angguk ke arah jambatan kayu kecil di jeti lama. "Kita jalan-jalan sikit, macam mana?" Dia tanya. Aku pura-pura ragu, tapi jari aku dah cari tangan dia dulu. Kami melangkah atas papan kayu yang bunyi sedikit bila pijak. Aku tak pakai stokin, cuma angin yang buat kain baju kurung aku melekat di pinggul. Nampak bentuk badan aku macam rahsia yang nak diceritakan tapi tak berani. "Kau tahu tak," dia mula cakap tanpa pandang aku. "Sejak hari pertama aku perasan, kau tak pernah duduk menghadap laut dengan belakang." Aku senyum. Laut macam cermin. Aku takut terlepas sesuatu dalam pantulan dia. Faizal ketawa perlahan. Dari ketawa dia, aku rasa macam nak jadi berani. Kami duduk atas batu rendah dekat air. Batu tu hangat macam kulit yang dah biasa kena matahari. Ombak masuk dan keluar macam nafas. Ada saat yang udara rasa manis dan berat. Saat tu, dia bisik, "Kau ada tabiat nak berhenti masa." Hanya bila ada yang perhatikan betul-betul, aku jawab. Jari kami tersentuh secara tak sengaja, macam angin. Tangan dia besar dan yakin. Di pergelangan tangan, ada tali halus dengan simpul yang macam ada makna. Aku ada sikit-sikit fetish kecil yang innocent. Suka rasa kasar kulit lelaki, tengok garam melekat di tangan dia, dengar bunyi kain baju dia dekat telinga aku. Aku tak cakap, tapi masa dia tunduk, aku dah buat keputusan. Dia tak cium aku tiba-tiba. Mula-mula dia sentuh pelipis aku dengan nafas, kemudian garisan sampai ke telinga, tempat denyutan nadi. Lebih selamat, lebih berharga. Bibir aku jumpa dia lepas tu. Lembut tapi yakin. Aku tahu, kami takkan hilang arah. Malam tu aku terjaga sebab dengar bunyi motor jauh-jauh. Mungkin adik dia, Lukman. Mungkin badai yang belum pasti nak datang balik ke pantai. Aku tarik nafas dalam-dalam. Rahsia laut dan aku mungkin masih simpan sesuatu yang belum selesai. Pagi esoknya, aku bangun sebelum subuh.
Udara di loteng kecil aku berbau kayu dan teh lima nipis yang aku seduh tadi malam. Ombak di bawah kedengaran lembut, macam laut sedang tidur di sebalik karpet pasir. Aku pakai baju kurung biru muda, kainnya ringan, mengalir macam air sungai. Pinggang aku ikat tali rutan halus, yang aku beli di pasar payang minggu lepas. Gelang kaki perak aku berdenting perlahan setiap kali kaki aku melangkah. Sampai di pantai Batu Buruk, pasir masih lembap dan meninggalkan jejak kaki aku seperti cap tanda tangan. Faizal sudah ada di situ, berdiri bersandar pada pagar kayu yang lusuh, memegang termos kopi hitam. Dia pakai kemeja biru laut dengan lengan digulung, seluar pendek dan selipar jepit lusuh yang nampak macam dah banyak cerita. Kau lambat sikit hari ni, dia cakap sambil senyum. Tapi aku tahu dia sebenarnya gembira aku datang awal. Aku tak suka tengok matahari terbit sorang-sorang, aku jawab, sambil duduk di atas batu besar yang penuh lumut hijau. Kain baju kurung aku melekat pada kulit basah, rasa sejuk tapi mengasyikan. Angin laut bermain dengan rambut aku. Ada 1-3 helai yang lepas dari ikatan dan menyentuh pipi aku. Dia buka termos dan tuang kopi ke dalam cawan plastik. Bau pahit kopi memenuhi udara segar pagi itu. Aku ambil cawan dan hirup perlahan-lahan. Rasa hangat kopi menyusup ke dalam badan, melawan kesejukan. Kau suka laut masa kecil? Aku tanya, sambil mata aku memandang jauh ke horizon yang berwarna merah jambu keemasan. Faizal terdiam sekejap, kemudian jawab, dulu aku takut. Laut macam makhluk besar yang boleh telan kau bila-bila masa. Aku ketawa kecil. Sekarang kau macam raja laut pula. Dia senyum, pandang aku dengan mata yang dalam macam dasar laut. Mungkin sebab aku dah belajar cara berenang dengan ombak dan cara hadap badai dalam hidup. Aku rasa jantung aku berdegup laju. Ada sesuatu dalam cara dia pandang aku, macam rahsia yang belum dibuka. Tangan dia berhenti sekejap di batu tempat aku duduk. Hampir menyentuh tapi tak sampai. Tiba-tiba, dari jauh aku dengar bunyi motor yang kasar dan berderu kuat. Macam biasa, itu mesti Lukman, adik dia. Motor tu meluncur laju sampai ke jeti, buat burung camar terbang panik. Faizal tampak sedikit tegang, tapi cuba sembunyikan. Lukman tak macam kita. Dia tak suka laut. Tapi suka bunyi kuat dan angin kencang, dia bisik. Aku buat muka serius. Kalau dia nak lawan ombak, kena pakai baju kalis air, bukan baju kulit motor. Faizal ketawa. Betul tu, kau ni pandai buat lawak. Kami duduk berdua, minum kopi sambil angin laut meniup lembut. Tapi ada sesuatu yang tak kena, macam ada bayang hitam yang bergerak di bawah permukaan laut yang tenang. Aku tanya dalam hati, adakah rahsia yang tersembunyi antara ombak dan angin itu akan muncul? Atau adakah aku yang akan terserit ke dalam badai yang belum aku tahu rupa bentuknya? Hari mula panas bila matahari naik tinggi di langit Kuala Terengganu. Aku pakai baju kurung moden warna kelabu lembut, kainnya nipis dan bahagian lengan sedikit labu, cukup untuk menampakkan bahu aku yang halus tapi sopan. Selipar kulit coklat muda aku pilih yang ada tali kecil melilit pergelangan kaki. Buat langkah aku rasa ringan tapi penuh gaya. Gelang kaki perak yang selalu aku pakai berdenting halus. Buat aku rasa ada sesuatu yang menemani setiap langkah. Faizal muncul dari arah jeti. Kali ini dia bawa sebuah bot kecil kayu yang catnya sudah mula pudar dan mengelupas. Aku nak baiki bot ni, katanya sambil mengelap debu dan lumut yang melekat. Dulu bot ni milik ayah aku. Nama dia Lautan Rindu. Aku duduk di atas kerusi kayu yang sudah usang. Angin laut meniup lembut mengibarkan tudung aku. Aku perhatikan tangan Faizal yang kasar itu, penuh dengan bekas luka kecil dan tumpuk gelap yang menceritakan cerita silamnya. Ada sesuatu yang seksi dalam cara tangannya bergerak dengan berhati-hati, seperti melukis semula masa lalu yang hampir hilang. Kau tahu tak, aku selalu rasa macam bot ni ada nyawa sendiri, dia berkata sambil tersenyum tipis.
Kalau jaga baik-baik, dia akan bawa kita ke tempat yang kita nak. Aku balas senyum. Kalau macam tu, aku nak naik bot ni sekali. Tapi jangan buat aku jadi nakal dalam bot ya. Nanti kau susah hati. Faizal ketawa. Kalau kau nakal, aku tak kisah. Janji kau jangan selam aku. Kami mula tolak bot kayu itu ke arah air. Pasir panas menyentuh tapak kaki aku yang telanjang. Rasa geli dan hangat serentak. Bot itu berayun-ayun perlahan di tepi pantai. Ombak kecil menyapu tubuhnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku nampak Lukman muncul dengan motor. Wajahnya serius dan mata tajam memandang kami dari jauh. Dia berhenti dan menurunkan helmet. Rambutnya basah sedikit terkena embun pagi. Aku rasa ada ketegangan yang tak dapat aku jelaskan antara Faizal dan Lukman. Kau ingat kau boleh selamatkan semua benda dengan bot lama tu? Lukman bersuara kasar. Dunia ni bukan macam cerita dongeng, Faizal. Faizal pandang aku sekejap, kemudian balas dengan tenang. Kadang-kadang, kita kena percaya pada sesuatu yang lebih dari cerita dongeng. Aku rasa jantung aku berdegup laju. Tangan aku secara automatik menggenggam gelang kaki perak aku. Ada sesuatu yang berbisik dalam hati aku. Sesuatu yang tak dapat aku abaikan. Adakah bot tua ini hanya lambang kenangan? Atau ada sesuatu yang lebih gelap menanti kami di hujung jalan? Malam itu, aku berdiri di tepi jendela loteng yang menghadap ke pantai Batu Buruk. Cahaya lampu jalan memantul di permukaan laut yang tenang. Berkilauan seperti bintang yang jatuh ke bumi. Aku pakai baju kurung moden warna ungu tua. Kainnya berkilau sedikit di bawah cahaya lampu, dengan potongan yang menonjolkan garis leher yang anggun. Rambut aku dibiarkan terurai, sedikit bergelombang terkena angin malam. Gelang kaki perak yang biasa aku pakai berkilauan halus setiap kali aku melangkah. Tiba-tiba, pintu loteng diketuk perlahan. Faizal masuk dengan langkah tenang. Wajahnya sedikit letih tapi matanya tetap bersinar. Dia bawa sekeranjang kecil buah mangga dan sebotol air kelapa. Kau lapar? Dia tanya sambil tersenyum, meletakkan barang itu di atas meja. Aku tersenyum balas. Kau ni macam pembantu rumah, selalu datang dengan makanan. Dia ketawa dan duduk di sebelah aku. Kalau aku jadi pembantu rumah, mesti kau bayar gaji mahal. Kami makan sambil berbual tentang cerita lama dan mimpi masa depan. Faizal bercerita tentang ayahnya yang pernah menjadi nelayan terkenal di Terengganu dan bagaimana bot Lautan Rindu itu adalah warisan keluarga. Aku kongsi cerita tentang buku-buku yang aku terjemah malam-malam dan bagaimana sunyi kadang-kadang menjadi teman yang paling setia. Tiba-tiba, dia berhenti dan pandang aku dengan serius. Aisyah, kau pernah rasa macam laut nak cakap dengan kau? Aku mengangkat kening. Tak pernah pun. Tapi kadang-kadang aku rasa angin dan ombak macam ada bahasa sendiri. Dia senyum misteri. Aku rasa dia ada rahsia yang belum kita tahu. Kadang-kadang, laut tak cuma tempat kita mencari rezeki, tapi juga tempat simpan cerita lama yang orang takut nak dengar. Aku rasa darah aku berdesir. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang buat aku rasa teruja dan takut serentak. Seolah-olah ada sesuatu sedang menunggu untuk terbongkar, tapi aku tak tahu bila. Lalu, dari luar, bunyi motor kuat tiba-tiba mengganggu ketenangan malam. Aku tahu itu Lukman. Faizal pandang ke arah pintu, wajah dia berubah sedikit. Dia tak suka bila kita terlalu dekat dengan rahsia laut. Aku tarik nafas dalam-dalam, cuba kuatkan hati. Kalau rahsia tu betul-betul ada, kita kena hadap bersama-sama, kan? Faizal angguk, dan dalam senyuman dia, aku nampak janji yang tak terucap. Malam itu, angin laut membawa bisikan yang aku tahu takkan berhenti sehingga kita cari jawapannya. Pagi itu, aku keluar dari loteng dengan langkah perlahan. Aku pilih baju kurung songkit berwarna merah hati,
yang dipadankan dengan tudung satin lembut yang melilit kemas di kepala. Kain songkit itu berkilauan halus, mengikut setiap langkah aku, menimbulkan aura elegan tapi tetap sopan. Gelang kaki perak berdenting lembut, menambah sentuhan misteri pada penampilan aku. Di pantai, Faizal sudah menunggu, memakai baju Melayu putih yang sedikit berkedut, tapi masih nampak kemas. Wajahnya serius, matanya menatap laut yang tenang namun penuh rahsia. Hari ini aku nak tunjuk tempat yang aku selalu sembunyikan rahsia, katanya, suara dia perlahan tapi penuh keyakinan. Aku ikut dia menyusuri jalan kecil berhampiran hutan bakau di tepi pantai. Angin laut meniup lembut, membawa bau tanah basah dan daun-daun segar. Kami sampai di sebuah gua kecil yang tersembunyi di celah batu karang. Ini tempat ayah aku selalu bawa aku masa kecil, Faizal berkata, sambil membuka pintu gua yang dipenuhi lumut hijau dan pasir halus. Dia kata, gua ni penyimpan cerita laut dan jiwa yang pernah hilang. Aku masuk ke dalam gua. Udara di dalamnya sejuk dan basah, berbau garam dan tanah. Cahaya dari pintu masuk menerangi dinding gua yang dipenuhi ukiran alami yang seolah-olah menceritakan kisah lama. Aku sentuh permukaan batu itu, terasa kasar tapi penuh dengan energi yang aneh. Tengok ni, Faizal menunjuk sebuah ukiran yang menyerupai simbol simpulan tali. Simpulan ini ada dalam gelang kaki aku dan kau. Mungkin ia tanda yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar. Aku termenung, cuba faham maksud simbol itu. Mungkin kita bukan datang ke sini secara kebetulan, aku berbisik. Faizal senyum. Betul. Aku rasa laut sedang uji kita. Tapi aku yakin, dengan bersama, kita boleh hadapi apa sahaja. Tiba-tiba, dari luar gua, terdengar suara motor yang semakin dekat, kuat dan berirama kasar. Aku tahu itu Luqman lagi, datang dengan amaran tersirat. Faizal pandang ke arah pintu gua, wajahnya berubah tegang. Dia tak suka kita menggali rahsia ni, Faizal berkata perlahan. Aku genggam tangan dia erat-erat. Tak apa. Kita hadap bersama. Dalam kegelapan gua itu, aku rasa detik-detik yang mengikat kami lebih kuat dari tali apapun. Tapi aku tahu, ujian sebenar baru sahaja bermula. Malam menjelma dengan langit yang berarah awan hitam tebal di atas Kuala Terengganu. Aku duduk di tepi loteng, mengenakan baju kurung labu warna hitam yang licin dan berkilau sama di bawah cahaya lampu. Tudung syifan aku lilit longgar, membiarkan beberapa helai rambut hitam beralun menyinggah di bahu, menambah sentuhan sensual tanpa berlebihan. Gelang kaki perak bergemerincing halus setiap kali aku melangkah, seperti irama rahsia yang hanya aku dengar. Faizal muncul dengan langkah tenang, memakai kemeja putih lengan panjang yang sedikit berkedut dan seluar kain hitam yang kemas. Wajahnya kelihatan letih, mata yang dalam memancarkan sesuatu yang serius dan penuh rahsia. Dia duduk di sebelah aku, meletakkan sebuah kotak kayu kecil di atas meja. Aku dapat benda ni dari pasar antik di bandar, katanya perlahan. Ada sesuatu dalam ni yang mungkin boleh beri jawapan pada semua teka-teki kita. Aku buka kotak itu dengan perlahan, dan di dalamnya terdapat sebuah peta lama yang berlipat, berwarna kekuningan dengan garisan-garisan halus dan simbol-simbol pelik. Ada juga beberapa batu kecil yang berkilau seperti mutiara dan sepihan kayu yang telah lapuk dimakan masa. Kau rasa peta ni tempat apa? Aku bertanya. Jari-jariku menyentuh permukaan kertas yang rapuh. Faizal menghela nafas dalam-dalam. Ini peta ke sebuah pulau rahsia di luar pantai. Tempat yang dikatakan menyimpan kunci kepada segala misteri laut. Aku tersenyum nipis. Kalau macam ni, kita kena buat ekspedisi, kan? Tapi jangan lupa, aku tak pandai berenang jauh. Dia ketawa perlahan. Aku jaga kau. Tapi yang penting, kita kena hati-hati. Ada orang yang tak mahu rahsia ni terbongkar. Tiba-tiba,
Bunyi motor mengaum dari jauh, menandakan Lukman masih mengintai. Faizal pandang ke arah tingkap dengan mata tajam. Dia makin dekat. Kita tak boleh tunggu lama. Aku rasa darah berdesir di nadi. Ada campuran rasa takut dan teruja dalam dada aku. Peta tua itu seperti kunci ke dunia baru, tapi juga mungkin membawa bahaya yang belum pernah kami bayangkan. Siap sedia, Aisyah, bisik Faizal. Jari-jarinya menggenggam tangan aku erat. Malam itu, angin laut membawa bisikan yang lebih kuat daripada sebelumnya, seolah-olah laut sendiri memanggil kami ke arah takdir yang belum terungkap. Aku tahu, perjalanan kami baru sahaja bermula, dan rahsia yang tersembunyi di bawah ombak menunggu untuk dibuka. Pagi yang kelihatan tenang di Kuala Terengganu menyimpan rasa tegang yang tak dapat aku jelaskan. Aku mengenakan baju kurung moden berwarna hijau zamrud dengan corak sulaman halus di sepanjang lengan dan tepi kain, menonjolkan keanggunan yang sederhana tapi memikat. Tudung satin lembut aku lilit kemas, memantulkan cahaya pagi dengan kilauan lembut. Gelang kaki perak berdenting perlahan, mengiringi setiap langkah aku ke arah jeti. Faizal sudah bersedia dengan bot kayunya, Lautan Rindu, yang catnya semakin pudar tapi tetap gagah menanti. Dia memakai kemeja biru laut dan seluar pendek hitam. Rambutnya sedikit basah seperti baru mandi laut. Matanya menatap aku penuh harapan dan sedikit kebimbangan. Kita akan ke Pulau Bayu, katanya, suara dia dalam tapi jelas. Tempat yang ada kaitan dengan peta dan rahsia yang kita cari. Aku menarik nafas dalam-dalam. Cuba kumpulkan keberanian. Kalau aku terjatuh ke laut, jangan harap aku boleh berenang sampai ke Pulau Tuya. Faizal ketawa, aku jaga kau. Jangan risau. Kami berdua menaiki bot kayu itu, angin laut menyapu wajah aku dan mengibarkan tudung dengan lembut. Ombak kecil menghempasi si bot, bunyinya seperti lagu yang mengiringi perjalanan kami. Aku duduk di depan. Kain baju kurung aku melekat pada kulit basah akibat semburan air laut, menimbulkan rasa hangat yang aneh di dada. Sepanjang perjalanan, Faizal bercerita tentang legenda Pulau Bayu, tentang kapal karam yang membawa harta karun dan kisah misteri yang belum pernah terungkap. Aku mendengar dengan penuh minat, mata kami bertemu beberapa kali. Ada getaran halus yang terasa di antara kami. Tiba-tiba, dari kejauhan, kelihatan sebuah kapal kecil mendekati. Aku tahu itu bukan kapal nelayan biasa. Faizal memandang dengan serius. Itu Lukman. Dia tak mahu kita teruskan. Aku menggenggam tangan Faizal. Biarkan dia datang. Kita tak boleh takut pada masa lalu. Bot kami semakin hampir ke pulau yang diselubungi kabus nipis. Aku rasa degup jantung semakin kencang, dan gelang kaki perak aku berdenting seperti memberi semangat. Pulau itu kelihatan sunyi tapi penuh misteri, seolah-olah menunggu kami untuk bongkar rahsia yang tersembunyi di dalamnya. Aku tahu, perjalanan ini akan mengubah hidup aku. Dan mungkin, ada sesuatu yang lebih dari sekadar rahsia laut yang menanti kami di sana. Kabut pagi yang tebal menyelimuti Pulau Bayu ketika kami menjejakkan kaki di pasirnya yang dingin dan basah. Aku mengenakan baju kurung putih bersulam bunga kecil berwarna biru laut. Kainnya ringan dan sedikit melekat pada kulit akibat lembapan laut. Tudung syifan aku lilit longgar, membiarkan beberapa helai rambut terbang ditiup angin, menambah sentuhan lembut yang memikat. Gelang kaki perak berdenting halus setiap kali aku melangkah, seolah-olah mengiringi jejak kaki aku di pulau misteri ini. Faizal membawa aku menyusuri jalan setapak yang dipenuhi daun-daun kering dan bebatuan kecil. Dia memakai kemeja lengan panjang warna kelabu yang digulung ke siku, dan seluar panjang hitam yang kemas. Matanya tajam mengimbas sekeliling, penuh waspada. Pulau ni penuh dengan cerita yang tersembunyi, bisik Faizal. Ada orang kata, siapa yang berani masuk, akan jumpa sesuatu yang mengubah hidup. Aku tersenyum sedikit, cuba sembunyikan rasa gugup.
Harap-harap yang baik-baik je lah yang kita jumpa. Tiba-tiba, dari balik pokok, muncul Lukman dengan wajah serius dan tangan terkepal. Dia memakai jaket kulit hitam yang sudah lusuh dan seluar jeans koyak yang membalut kaki yang tegap. Kau dah masuk terlalu jauh, katanya dengan suara berat. Ada benda yang kau tak faham tentang pulau ni. Faizal berdiri di depan aku, melindungi aku dengan tenang. Kita yang cari jawapan, Lukman. Bukan nak cari masalah. Lukman menatap kami dengan pandangan tajam, tetapi aku dapat rasa ada sesuatu yang dia tak berani ungkap. Dia menggiling perlahan dan berlalu pergi meninggalkan kami dalam keheningan. Kami terus berjalan sampai ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di celah batu. Di pintu gua, ada ukiran tua yang hampir pudar, tapi masih jelas bentuk simpulan tali yang menjadi simbol rahsia kami. Aku sentuh ukiran itu perlahan, rasa dingin batu menyerap ke kulit. Faizal membuka pintu gua dan kami masuk ke dalam, di mana udara sejuk dan bau tanah basah menyambut kami. Dalam gelap gua, aku rasa degupan jantung semakin laju. Ada rasa takut, tapi juga keinginan yang kuat untuk tahu apa sebenarnya yang tersembunyi di sini. Kami melangkah lebih dalam, dan tiba-tiba, cahaya sama dari sebuah lampu lama menerangi sebuah peti kayu yang tertutup rapat. Faizal membuka peti itu perlahan, dan di dalamnya terdapat sebuah buku kulit usang dan beberapa surat lama yang ditulis dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Aku membuka buku itu dengan tangan bergetar dan membaca beberapa baris pertama. Cerita tentang laut, rahsia keluarga, dan janji yang belum tertunai. Di saat itu, aku tahu, segala yang aku cari selama ini bukan sekadar misteri biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berat, yang menunggu untuk aku hadapi. Dan di luar gua, angin laut berbisik seolah-olah memberi amaran bahawa perjalanan kami baru sahaja bermula. Malam semakin larut ketika aku dan Faizal duduk di tepi api unggun kecil di Pulau Bayu. Aku memakai baju kurung merah jambu lembut dengan corak bunga yang halus. Kainnya mengalir lembut mengikut gerakan tubuh aku. Tudung satin aku lilit longgar, membiarkan rambut hitam beralun jatuh di bahu, menambah aura misteri yang lembut. Gelang kaki perak berdenting perlahan, menyentuh kulitku setiap kali aku menggerakkan kaki. Faizal membuka buku kulit tua yang kami jumpa di gua tadi. Suaranya lembut ketika membaca surat-surat lama yang berisi kisah keluarga dan rahsia laut yang tersembunyi. Aku duduk dekat, tangan kami hampir bersentuhan, dan aku dapat rasa kehangatan dari sentuhan itu walaupun udara malam dingin. Cerita ni tentang janji yang dibuat oleh nenek moyang kami, katanya perlahan. Janji untuk menjaga rahsia laut dan melindungi sesuatu yang sangat berharga. Aku menatap mata Faizal, rasa campur aduk antara kagum dan takut. Apa yang akan terjadi kalau janji itu dilanggar? Dia menghela nafas panjang. Kita tak tahu, tapi mungkin skim sebabnya ramai orang takut datang ke pulau ni. Ada yang percaya laut akan membalas dendam. Aku tersenyum kecil, cuba sembunyikan kerisauan. Macam cerita hantu pula. Faizal ketawa kecil. Tapi kadang-kadang, hantu adalah cara laut berbisik. Tiba-tiba, bunyi deruman motor yang kuat memecah kesunyian malam. Aku tahu itu Lukman lagi. Faizal segera berdiri, matanya tajam memandang ke arah suara itu. Dia tak faham kita sedang berusaha untuk sesuatu yang lebih besar, katanya. Aku berdiri juga, menggenggam tangan Faizal erat. Kita kena teruskan, walaupun susah. Ketika motor itu semakin dekat, aku rasa getaran di dalam dada yang sukar dijelaskan. Ada sesuatu yang akan berubah, dan aku tak tahu sama ada aku sudah bersedia. Api unggun berkelip-kelip. Bayangan kami menari di antara batu-batu pantai. Aku pandang ke laut gelap yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Rahsia yang kami cari bukan sahaja milik kami, tapi milik laut yang luas dan dalam. Dan di situ,
di tengah-tengah gelap malam, aku tahu perjalanan kami belum selesai. Ada sesuatu yang tersimpan di dasar laut, menunggu untuk kami temui atau mungkin, menunggu untuk kami lepaskan. Fajar menyingsing dengan cahaya keemasan yang lembut menyapu pantai Batu Buruk. Aku berdiri di tepi air, memakai baju kurung putih bersulam benang emas yang berkilau halus di bawah sinaran pagi. Tudung shifan aku lilit longgar, membiarkan angin laut bermain-main dengan helai rambut yang jatuh menutupi bahu. Gelang kaki perak berdenting lembut, seiring dengan alunan ombak yang menyapu kaki aku yang telanjang. Di tangan aku, terpegang sebuah cengkerang kecil berwarna perak yang kutemui di dasar peti kayu tadi. Di dalamnya terdapat seutas tali halus dengan simpul yang sama seperti yang terukir di gelang kaki Faizal dan aku. Simpul itu seolah-olah mengikat takdir kami dengan laut yang penuh misteri. Aku memandang ke arah bandar yang mulai sibuk dengan kehidupan pagi, bunyi motor, tawa kanak-kanak di jeti, bau kopi yang menyelinap dari kedai-kedai kecil. Tapi di dalam dada aku, ada rasa sunyi yang aneh, seperti sesuatu sedang mengawasi dari dalam gelombang. Tiba-tiba, aku terdengar bisikan lembut dari arah laut, suara yang seolah-olah berasal dari jauh tapi sangat dekat di hati. Aisyah, suara itu seperti panggilan rahsia yang hanya aku boleh dengar. Aku berpaling, melihat sebatang bayang sama di permukaan air, seperti sosok yang tersenyum penuh rahsia. Hati aku berdegup kencang, dan aku tahu ini bukan sekadar mimpi. Gelang kaki aku berdering perlahan. Angin laut meniup membawa aroma garam dan kayu terbakar. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Ada sesuatu yang masih tersembunyi di bawah ombak, sesuatu yang menunggu masa yang tepat untuk muncul. Dengan perlahan, aku memutar gelung gelang kaki perak itu di pergelangan dan berkata dalam hati, sampai jumpa lagi, rahsia laut. Langkah aku meninggalkan jejak di pasir basah, dan di kejauhan, sebuah kapal kecil berlayar meninggalkan pantai, membawa bersamanya kisah-kisah yang belum terungkap. Dan di balik langit pagi yang cerah itu, aku tahu ada sebuah misteri baru sedang menunggu untuk aku selesaikan.